Pelakon lelaki terkenal China, Yu Menglong, tiba-tiba meninggal dunia secara misteri. Pada usia 37 tahun, ketika karirnya sedang memuncak, beliau tiba-tiba terjatuh dari bangunan tinggi di Beijing. Dalam tempoh kurang daripada 24 jam, pihak polis dengan pantas mengklasifikasikan kes itu sebagai kemalangan jatuh akibat mabuk. Selepas itu, notis kematian dikeluarkan oleh pihak studionya dan jasadnya segera dibakar. Namun, tindakan tergesa-gesa ini menimbulkan lebih banyak tanda tanya daripada jawapan. Seperti yang dijangka, pelbagai pendedahan dan kabar angin segera tersebar luas di internet. Malah muncul rakaman yang dikatakan memaparkan jeritan kesakitan beliau sebelum jatuh. Rejim Parti Komunis China segera melaksanakan sekatan internet secara besar-besaran, memadam hampir semua komen berkaitan dan malah mula menangkap mereka yang menyebarkan maklumat itu, dengan tujuan menutup kebenaran di sebalik tragedi berdarah ini. Tindakan itu sebaliknya hanya membangkitkan lagi kemarahan rakyat dan semangat mereka untuk membongkar kebenaran. Bukan sahaja orang ramai berusaha mencari kebenaran di sebalik kematiannya, malah dikatakan roh Yu Menglong sendiri turut menghubungi manusia untuk meluahkan rasa tidak puas hati. Lebih aneh lagi, beliau dikatakan menangis dan mengadu kepada gurunya dalam mimpi selama 5 jam penuh, serta mendedahkan rahsia kematiannya. Pada 28 September, guru dan juga pengurus veteran Taiwan, Sun Derong, secara terbuka menulis bahawa Yu Menglong telah datang menemuinya dalam mimpi dan komunikasi itu berlangsung selama 5 jam. Sun Derong berkata, dalam mimpi itu, Yu Menglong sama seperti semasa hidupnya, baik hati dan lembut, namun kali ini beliau menangis tanpa henti, wajahnya penuh dengan kesedihan dan ketidakadilan. Dengan tangisan pilu, beliau menceritakan bagaimana dirinya dianiaya dan meninggal dengan cara yang tragis dan tidak berdaya. Yu turut mendedahkan banyak perkara yang tidak diketahui umum, yang membuatkan Sun Derong terkejut dan merasa bersalah. Perincian dalam mimpi itu malah melibatkan isu kewangan. Dalam satu temu bual, Sun berkata, Yu sebenarnya tidak menjana sebanyak itu, tapi dalam akaun studionya terdapat sejumlah besar wang, dan dia merasakan itu adalah wang yang tidak sepatutnya. Beliau menambah dengan penuh hiba, dia hidup terlalu jujur dan terlalu bersih. Sun Derong memilih untuk mengadakan upacara keagamaan di Taiwan, berharap agar melalui doa, dewa dan ritual tradisional, roh anak didiknya dapat beristirahat dengan tenang. Pada masa yang sama, beliau berharap kekuatan spiritual dapat membantu mencari pembunuh sebenar, agar kebenaran ditegakkan dan keadilan dapat dipulihkan suatu hari nanti. Selepas kes kematian Yu Menglong menjadi tular, ramai mendapati sistem kehakiman tidak akan mendedahkan kebenaran sebenar. Oleh itu, ada yang mula mencari jawapan melalui cara spiritual dan mistik, seperti menilik dengan Joey, menggunakan medium untuk membaca rekod akashik, atau berkomunikasi melalui mimpi. Kini, mereka turut menggunakan alat luar biasa yang dipanggil Electronic Voice Phenomenon, EVP, untuk cuba mencari kebenaran. Seorang pengendali saluran YouTube Taiwan bernama 204 File telah menggunakan alat EVP ini untuk mencuba berkomunikasi dengan roh Yu Menglong. EVP atau Electronic Voice Phenomenon ialah sejenis alat bunyi berkepekaan tinggi yang mampu menangkap gelombang suara dan imej yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Oleh itu, sesetengah orang menggunakannya untuk cuba menangkap suara atau bayangan roh. Walaupun sains moden belum mempunyai kesimpulan rasmi tentang kewujudannya, dikatakan bahawa beberapa agensi risikan dan organisasi rahsia telah lama mengkajinya. Pengendali saluran 204 File itu mendakwa bahawa selepas menggunakan alat tersebut, beliau benar-benar berhubung dengan roh Yu Menglong dan menerima beberapa jawapan yang mengejutkan. Misalnya, apabila ditanya tentang tempat kelahirannya, jawapan yang diterima ialah Urumqi yang sememangnya tempat asal Yu. Apabila ditanya watak paling popularnya, jawapan yang keluar ialah Bai Jin, nama panggilan kesayangannya pula ialah Xiao Yu. Lebih mengejutkan lagi, apabila ditanya sama ada pelakon wanita Song Yirin terlibat dalam kesnya, suara yang diterima menjawab ya. Malah disebut juga frase fan pukul dengan sangat teruk, dipercayai merujuk kepada fan shiki, dan ada juga sebutan Hin mencari seseorang, mungkin merujuk kepada Hin Chi. Akhirnya, apabila pengendali itu bertanya, selain suspek yang diketahui, adakah orang lain yang turut menindas kamu? Boleh beritahu? Jawapan suara yang diterima ialah,
kalau cakap, akan mati. Ini dipercayai bermaksud isu itu tidak boleh didedahkan, kerana jika diungkapkan, nyawa pengendali dari Taiwan itu sendiri mungkin dalam bahaya. Menarik, bukan? Mari kita lihat klip penting daripada video tersebut. 于朦胧有办法跟我连线吗？如果可以的话，你可以跟我讲说你出生在哪里吗？哎，乌鲁木齐，六天六，我有听到。是你可以跟我说一下你几月几号出生吗？还记得？你还记得吗？记得。你还记得你几月几号出生吗？如果你是于朦胧本人的话，你让我知道你过世的时候是在北京的哪一区，记得吗？你在北京的哪一区过世的？朦胧在吗？还是你喜欢人家叫你小鱼？小鱼，有没有听到小鱼？EVP 这种东西就是这样子啊，它回应的答案对得上，可是声音未必是一样。对，有时候是因为它这个声音出来的时候会经过机器的压缩，所以可能会失真。因为今天有点辣，我觉得有点辣。哦，刚有那个哈小鱼，对不对？那于朦胧，你在的话，请你回答我。你知道台湾有人帮你办那个超度法会吗？宋伊人是不是跟你很好？宋伊人这个女的是不是跟你很好？她是不是害你的凶手之一？对。我想请问一下，宋伊人，她假装跟你很好，骗你去签合约的是她吗？对。你在现场被殴打的时候，她是不是现急救？你有被潜规则吗？你有被潜规则吗？这个 USB 里面真的有你所谓的洗钱的证据吗？ U 盘呢？你有 U 盘吗？小鱼，如果你在场的话，可不可以告诉我你是死于自杀还是他杀？你是自杀还是他杀？他杀是谁动的这个手？你过世的这个消息跟这个案子被掩盖，跟当局的高层有关系，是这样子吗？你在身亡之后，你们公司有一篇是你妈妈以你妈妈的立场，发表的这个言论，是真的是你妈妈发表的言论吗？你在遇害的当下，有几个人把你推下楼？心情是不是害死你的主谋？我有听到对，那人家不知道的真相，你可以讲出来吗？有没有还没有被讲出来的加害人？可以说出他的名字吗？谁害死你的？没有曝光的人有吗？可以说出他的名字吗？谁害死你的？没有曝光的人有吗？以霞公讲了你会死。你的死亡消息传出来之后，几个小时内，官方就认定你是自杀，就是人为操纵吗？是不是后面有一只看不到的黑手在操纵？你可以告诉我们关键是什么吗？哪怕是一个名字也可以。你有话想要跟你的粉丝说吗？有2000多万的粉丝，说什么？你觉得我们有什么能帮你的吗？灯啊？灯什么？针对这些联手，不管是后面操作掩盖消息的这些人，
或者是害死你的这些人，你有没有什么话想跟他们说？当然，为什么要弄我？好像。Profesor Emeritus Jabatan Sains Politik Universiti Taiwan, Meng Zhuzheng, menganalisis bahawa jika pihak berkuasa China begitu tergesa-gesa menyekat perbincangan awam, mungkin sebabnya adalah untuk menangguhkan isu ini sehingga selepas mesyuarat pleno keempat parti, menunjukkan bahawa mereka yang terlibat berkemungkinan mempunyai kaitan dengan tokoh-tokoh tinggi dalam mesyuarat tersebut. Pemerhati antarabangsa berpendapat bahawa pihak berkuasa Beijing telah tersalah anggar kesan daripada kejadian ini. Kematian Yu Menglong telah membuat ramai orang mula mempersoalkan sistem yang ada. Di bawah penindasan keras PKC, protes rakyat yang bermula secara dalam talian mungkin akhirnya akan bergerak ke jalanan dan berpotensi menggoncang kestabilan politik China. Parti Komunis China selama bertahun-tahun telah mencuci otak rakyatnya dengan ideologi ateisme, memutuskan hubungan mereka dengan kepercayaan dan pemahaman tentang karma. Baru-baru ini, Jawatan Kuasa Pusat PKC mengumumkan satu peraturan baharu tentang pendidikan politik dan ideologi, kononnya untuk memperkukuh fahaman ateisme. Sebenarnya, ia bertujuan melarang pegawai dan rakyat mempercayai kewujudan kuasa gaib, menolak mereka lebih jauh ke dalam jurang ketidakpercayaan terhadap balasan baik dan buruk. Namun, semakin ramai rakyat China kini tidak lagi mempercayai PKC. Ramai yang telah memilih jalan keimanan, lalu mampu membezakan antara kebaikan dan kejahatan. Justeru, masih ada ramai rakyat China berani bersuara bagi pihak Yu Menglong. Kata gurunya, San Derong, dengan penuh makna, Beijing mungkin tidak percaya pada Tuhan, tapi di Taiwan, kami ada cara kami sendiri. Oleh kerana kematian Yu Menglong tidak menemui kebenaran, ia mencetuskan gelombang besar gerakan 3 penarikan diri, iaitu keluar daripada parti, Liga Belia, dan pasukan muda komunis. Menurut statistik laman luar negara, jumlah rakyat China yang telah keluar daripada parti komunis kini telah melebihi 450 juta orang, dan hanya dalam minggu ini sahaja, lebih 240,000 orang telah berbuat demikian. Seorang netizen menyatakan bahawa Parti Komunis merupakan sebuah organisasi syaitan dikuasai roh jahat. Namun hampir semua rakyat China pernah dipaksa menyertai organisasi jahat ini. Jika seseorang tidak pernah mengisytiharkan keluar daripada parti itu semasa hidup, maka selepas meninggal dunia, rohnya juga tidak akan mendapat ketenangan. Oleh itu, ahli keluarganya boleh membantunya keluar parti melalui laman Global Tweedang, dan cara ini juga dianggap sah. Dengan demikian, barulah rohnya dapat benar-benar beristirahat dengan aman. Baiklah, inilah cerita hari ini. Sila bagi like, share dan subscribe jika rasa okey dan terima kasih menonton.